orang dia jenis suka minum kopi ni waktu petang, ada orang dia jenis suka minum kopi waktu pagi. So bergantung atas orang lah. Macam aku jenis macam setiap masa juga kadang minum kopi kan. Macam ada free aku akan minum lah kopi. Dia sebenarnya minum kopi ni dia lebih kepada macam relax lah. Dia merelaxkan korang kan. Macam tengah-tengah stres baru lepas buat kerja. So minum lah kopi. So sambil tu, kipas yang aku guna ni dekat tangan ni, ini adalah daripada Jisuh Life okay. So kipas Jisuh Life ni dia macam, bagi aku untuk tahun ni macam ini antara yang aku boleh kata agak terbaik juga untuk korang, okay. So kipas ni kalau korang boleh tengok daripada jarak dekat aku tunjuk kat korang. Ini design dia. So korang boleh tengok belakang dia ni ada macam lampu LED. Kemudian depan dia ni macam biasa kipas Jisuh Life dia akan ada monitor depan ni. Dia ada tunjuk berapa persen bateri dan berapa speed yang korang guna untuk kipas ni yang korang tengah guna, okey. Dan lagi penting kipas ni dia ada, kalau korang tengok dia punya type C ni kan, type C dia ni bukan sekadar untuk cas jam ni kipas ni, tapi dia sebenarnya untuk korang nak cas benda lain. Dia macam power bank like a power bank okey. So dapat kipas, dapat sekali power bank, dapat dengan satu harga. So that's why aku boleh katakan kipas ni antara kipas yang the best kipas daripada Jisuh Life untuk tahun ni, okay. So kalau korang nak dapat kipas ni, maknanya tahu sambil-sambil minum kopi kan, macam aku ni petang-petang sambil-sambil minum kopi, korang boleh on kipas ni. So on kipas ni macam ni, jadi korang tinggal letak, so layan je angin macam ni kan, relax kan, okay. So nak dapat kipas ni, korang tengok je dekat bawah.